Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ini kita birthday Datuk Seri Salim yang baik hati. Datuk Salim ni orang yang baik, yang beri semangat waktu saya tengah jatuh, duduk, tak tahu nak buat apa-apa. Datuk Salim beri semangat. Jadi Datuk Salim hantar kali ni je 200 orang pergi umrah. So setiap bulan beratus orang. Semoga Allah panjangkan umur Datuk Salim, berkatkan rezeki beliau, sayangi beliau, bahagiakan keluarga beliau, mak ayah, anak, cucu beliau. Sama ilahi Datuk Seri, Allah sayang Datuk Seri Salim. Congratulations. Thank you. Okay. Sambung sikit apa-apa, anything in English? Saya harap Datuk Seri biar anak cucu always happy every day, and cepat yang tinggi, cepat yang besar. Ini macam lah. Thank you so much. Thank you. Ingatkan orang kaya jangan sombong, ingatkan orang miskin jangan bersedih. Semua harta Allah punya, tak hanya titipan sementara. Panjang umur Bapak Salam, berkah rezeki, jauh dari segala fitnah, sehat selalu, dicintai oleh semua manusia. Takbir, Allahu Akbar. Sama hari jadi Datuk Seri Salim, dan terima kasih kerana memilih Saloma untuk meraihkan hari jadi yang special tahun ni. Selamat hari jadi daripada kami di Saloma, Kuala Lumpur. Selamat ulang tahun kelahiran yang berbahagia Datuk Seri Salim. Semoga panjang umur, diperluaskan rezeki dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Assalamualaikum. Selamat hari lahir untuk Datuk Seri Salim. Moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Happy birthday to you, Datuk Seri. 3. Happy birthday, Inilah cucu tua membawa rezeki, membawa ibu-ibu, bapa-bapa yang banyak ke umrah. Ini semua daripada berkat cucu saya yang pertama ni. Dan saya bersyukur dapat cucu anak saya. Saya tambah sikit. Cucu yang paling kesayangan lah. Ini cucu pertama. Riana. Tata, bye-bye. Love you. Kata love you. Kata love you. Mengucapkan selamat hari lahir. Happy birthday Datuk Seri Salim. Semoga panjang umur, murah rezeki. Selamat malam. Saya mengucap kawan saya Datuk Seri Salim ulang tahun yang ke-57. Thank you Datuk Salim. Semoga Tuhan akan bagi kesihatan semua untuk you. Saya punya kawan yang terbaik. Thank you Datuk Salim. Thank you.
Happy birthday jangan ucap. Happy birthday Dato' Sri. Nama saya Dina dari Penang. Ya. Penang main sini. Oh, kenal Ni? Iman. Iman dari mana Iman? Aku datang sini main. Dengan Dato' Salim. Dengan Dato' Sri. birthday to Dato' Sri Salim. Semoga panjang umur, sehat selalu. Daripada selamat hari jadi kepada Dato' Sri Salim. Selamat panjang umur dan sehat selalu daripada Dato' Vijay. Happy birthday Dato' Sri Salim. Semoga panjang umur. Thank you. Selamat hari raya Dato'. Saya mohon di sini bersyukur Dato'. Terima kasih Dato'. Saya Dato' Tuah daripada Cabang Keadilan Bandar Pulau bersama Hazir Malani untuk meraihkan majlis ulang tahun kelahiran Dato' Sri Salim yang banyak membantu kami dan kami mengharapkan supaya Allah
lanjutkan usia dan kehidupan ini kami mengharapkan keberkatan daripada Allah SWT. Terima kasih tahniah kepada Datuk Seri Salim di atas kebersamaan kami khususnya dalam kerajaan Madani ini. Terima kasih. Datuk Seri Salim. Tapi untuk Datuk Seri sedikit saya nak kongsikan, iaitu di kalangan para media ni kami menganggap Datuk Seri orang yang paling mesra dengan media. Jadi ada media yang kata kalau sebut Datuk Seri Pemurah tu maknanya Datuk Seri Salim lah tu. Selamat hari lahir. Semoga panjang umur. Murah rezeki. Bersyukur sangat. Apa yang saya bersyukur tidak dijangka pada tahun ini. Selama 3 tahun ya, kerajaan Madani ini bersama my brother Datuk Seri Ibrahim, saya memperjuangkan ya untuk negara saya juga bersama untuk menolong kerajaan ini. Dan saya bersyukur dengan kawan-kawan dengan seperti anak saya, bodyguard saya semua dan rakan yang dikenal saya, Datuk Zabri, orang kampung saya, SPRM, dan terima kasih Datuk Akbar dan Datuk, tak lupa juga Datuk Nasir dan Datuk Nizam, yang lain saya tak sebut, terutama Datuk Wijay is my brother. Thank you. Okey, so yang itu saja dari saya dan terima kasih. Allah telah bagi rezeki dan saya bawa pada jam 4 pagi hari ini 127 orang daripada Pulau Pinang ke umrah. Dan Indonesia juga 131 ke umrah, bermakna total semua 260 ke umrah. Dan saya minta semua jemaah-jemaah yang akan berangkat, boleh jemaah-jemaah yang ada di sini angkat tangan. Yang satu lebih orang pergi, tolong angkat tangan semua. Saya minta doa kepada saya sehat walafiat dan cucu saya. Terima kasih kepada Allah. Bukan duit itu milik saya, milik Allah semua. Saya hanya menjalankan tugas. Dan terima kasih sokong saya yang paling banyak sekali, Datuk Nasir, Datuk Abdullah adalah is my brother, hidup matilah. Ya, banyak yang berkorban. Dan Datin, terima kasih Datin. Dan itu saja ucapan saya dan juga rakan-rakan saya, tak lupa kepada family saya, anak saya, Daniel, dan menantu saya Olia. Terima kasih. Dan Mac juga, Mac ni cukup jaga cucu saya ni. Okey, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.